Hai, hello semua. Assalamualaikum. Okey, macam biasa anda bersama saya Natalia dalam rancangan Top 10 and 10. Jadi macam biasalah kan, saya akan kongsikan dengan anda carta minggu ini dan agaknya siapakah artis yang akan berada dalam carta minggu ini. Tanpa kita membuang masa lagi, jom kita lihat carta minggu ini. Nombor 10. Wah, korang tahu tak rapper yang berkacukan Cina Roman tu? Rupanya dia adalah komposer kepada lagu Rise Up tau. Lagu yang dinyanyikan dengan Taiko dan juga DJ Fatih tu. Jadi dia mengatakan bahawa ketika menulis lagu tu dia sering mengingati dengan nasib rakyat Malaysia yang dilanda wabak COVID-19. Jadi kalau korang perlukan kata-kata semangat, korang kena dengar lagu Rise Up. Nombor 9. You all dengar cerita Priyanka Chopra buang nama kuasa Jonas dekat Instagram dan juga Twitter. Apa lagi kan, netizen mulalah buat spekulasi. Ada yang mengatakan kononnya perkahwinan mereka dah pun apa orang kata tunggang langgang. Tetapi baru-baru ni Priyanka ada komen kat gambar Jonas, nampak sweet sangat. Betul ke mereka ada masalah ni? Nombor 8. Dengar cerita ada selebriti tu kononnya bercinta dengan bekas PA tapi tak ada pula kesudahan. Tapi lain pula cerita Jasmine Hamid sebab baru-baru ni dia telah pun selamat bernikah dengan bekas PA-nya iaitu Nazmi Abdul Rahim yang lebih muda daripadanya. Handsome pula tu you all. Okey, jadi dia pula meminta hanya telekung dan beberapa lengkapan solat sebagai mas kahwin. Allah, kisah sis dengar. Nombor 7. 7 personaliti penangan Datuk Dira Zahar yang bukan biasa-biasa. Sebabnya dia merupakan wakil BN yang pertama memenangi di PRN Melaka baru-baru ini. Dan dia telah mencetus sejarah sebagai seorang selebriti dan juga wakil politik. Berdasarkan sumber, dia telah memenangi 4,000 undian dibandingkan dengan 2 pencabar yang lain. Nombor 6. Ada artis tambah cawangan, betul ke? Sebab baru-baru ni kononnya viral. Taufik kahwin lagi seorang you all. Tapi nasib baik dia kata itu hanya gimmick marketing. Macam-macam betul idea marketing zaman sekarang, ya. Nasib baik bini tak marah tau kalau tak memang kena hambat tu. Nombor 5. Hampir 8 bulan menyelam cinta you all, tiba-tiba terputus sekerat jalan. Lagi 2-3 bulan je nak kahwin. Apa kes ni? Itulah dia cerita tentang hero jambu Alif Muhaimin dan model betik. Tersebut model betik pula. Tadi sebut nama buah lain. Tersasul you all. Okey, jadi kononnya dibagi tahu media tahun depan nak kahwin tapi tak jadi. Aduh, sakitnya dengar. Nombor 4. Kalau korang perasan, Taiko sebelum ni selalu muncul dalam bentuk animasi. Tapi sekarang ni dia dah makin berani. Sebab apa dia muncul dalam bentuk fizikal? Mengikut kata Datuk Norman, Taiko ini adalah simbol kepada KRU ketika awal kemunculan. Dan kali ini Taiko akan mengetengahkan genre seperti pop dance dan juga hip hop. Nombor 3. Dah macam cerita Puteri Gunung Ledang pula Nina Harizal bersama suaminya Muhammad Fahmidian. Sebab apa? Dia meletakkan macam-macam syarat. Dan salah satu syaratnya adalah suaminya hanya dibenarkan berjumpa dengannya di Pejabat Peguam Johor Bahru. Syarat kedua, tidak boleh ditemani sesiapa pun dan tidak boleh merakam perbualan mereka. Dan syarat ketiga, suaminya hanya dibenarkan datang seorang diri. Macam-macam cerita lah. Nombor 2. Pemenang watak antagonis Tersoho Liza Abdullah pada anugerah ABPBH 34 telah tampil bernikah. Mengikut katanya sangatlah selesa you all. Dan ramai yang mempersoalkan tentang gayanya yang terbaru. Dan mengikut katanya dia tidak mahu membesarkan perkara ini kerana dia masih membuka nikahnya ketika syuting dan tak nak perkara ini disalah tafsir. Nombor 1. Umur baru 11 tahun, ada ke nak dengar lagu dia? Ara Meraki baru-baru ini mengeluarkan single terbaru berjudul
Save Me a Place. Sebenarnya lagu ini mengisahkan dirinya yang terpaksa pindah ke sekolah baru dan meninggalkan rakan-rakan lama. Ketika itu dia berada di dalam kereta dan idea untuk mengeluarkan lagu ini tercetus dengan sangatlah kreatif dan spontan. Jadi itulah dia penghujung dan tentang carta minggu ini. Kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk share video ini dan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa like juga tau. Dan kalau korang nak tahu apakah carta minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. See you guys soon. Bye.